Hai, kali ni Manja nak kongsi resepi kuih tepung bungkus. Kuih yang dibalut menggunakan daun pisang bertekstur lembut dengan rasa yang sangat sedap. Jom masuk dapur. Mula-mula kita akan masak bahagian inti kelapa manis. Kita perlukan 2 cawan kelapa parut yang kita ambil bahagian putih sahaja. Sekarang masukkan setengah cawan air gula merah dan kita akan tambahkan 2 sudu besar gula. Dan sekarang kita boleh buka api perlahan dan kacau sebati. Dan sekarang kita masukkan pula 1 sudu besar tepung gandum. Kita masukkan tepung gandum supaya inti ni nanti senang untuk dibentuk dan warna pun cantik berkilat. Bila kita nampak inti ni dah elok masak sebati dan sedikit kering, okey, boleh tutup api. Kita ketepikan dan biarkan sejuk. Dan sekarang kita nak buat badan kuih pula. Kita perlukan 1 cawan tepung pulut. Kemudian masukkan juga 2 sudu besar tepung gandum dan sedikit garam. Kita akan bancuh semua bahan ni dengan setengah cawan air. Kita akan kacau sebati sehinggalah bancuhan ni tadi membentuk dough. Kita boleh nampak dah tak melekat pada jari dan juga mangkuk. Okey, dah siaplah dough kita. Dan sekarang kita boleh ambil sikit dough, lepeh-lepehkan sedikit macam ni. Kemudian letakkan inti di bahagian tengah. Sekarang kita kemaskan. Okey, dah siap. Mudah je kan? Jadi kita akan sambung sehinggalah dough dan juga inti kita habis. Oh ya, untuk saiz ni kita bergantung kepada saiz daun pisang yang akan kita gunakan. Okey, untuk bahagian badan kuih dah siap. Kita ketepikan dulu sebab sekarang kita nak masak bahagian kuah lemak pula. Kita perlukan 2 cawan santan dan sekarang masukkan 2 cawan air. Sekarang kita perlukan 1 cawan tepung beras dan masukkan juga sedikit garam. Tapi jangan buka api lagi tau, sebab kita akan kacau sebati semua bahan ni dulu. Bila dah nampak elok rata, baru kita buka api dan mula masak. Kita akan masak sampailah bancuhan ni jadi sedikit pekat dan juga berkilat. Dan kemudian ambil sedikit kuah santan tu dan letak di atas daun pisang yang dah siap kita layukan. Kemudian ambil 2 biji kuih yang kita dah siapkan awal tadi dan letak di atas kuah tu. Dan kemudian boleh tutup dan bungkus kemas seperti yang Manja tunjukkan ni. Okey, dah siap. Senang je kan cara kita melipat dan bungkus? Kemudian kita akan susun di atas dulang pengukus. Pastikan pengukus kita dah panas. Kemudian kita bolehlah mula kukus. Kita akan kukus kuih ni lebih kurang 25 minit hingga ke setengah jam. Wah, tengok, inilah hasilnya kuih tepung bungkus yang dah siap. Tak sabar nak tengok macam mana hasil dalam dia. Jom kita buka. Wah, kita boleh nampak kuah lemak santan tadi elok bersalut dengan badan kuih. Tengok tu, tekstur kenyal pada badan kuih, makan pula dengan kuah lemak santan bergaram ni. Memang sedap sangat. Okeylah, selamat mencuba. Sekian dulu untuk kali ni. Like, komen dan share Malay Kitchen. Jumpa lagi. Bye.